sepatutnya pada 2 Disember 2025. Kita memastikan projek ini dapat beroperasi dan dapat memenuhi pusat kegiatan ekonomi bagi pelajar-pelajar di Kuala Lumpur ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Hayat Nawawi dan juga tim JKR, kepada kontraktor dan juga kepada AJP GTK, seterusnya kepada untuk pengarah LPP dan juga pengarah LPP Selangor. Jadi dia menerima bangunan yang berseragam. Saya tanya kepada semua